buai ni. Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ni lah orang Melayu cakap kau ni malas support. Niaga menipu orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana lagi dengan aku? Ai Power Sport. Ai bangsat kau cakap bagus, aku dah beli, aku dah pasang. Asal membuai-buai juga aku kena. Kau recommend tukar Exober, pasang Exober ESR. Aku pun dah beli Exober ESR, aku dah modal lah. Itu kau kata suspension jadi sedap. Sekarang ni aku dah pasang kat motor aku, tetap juga membuai-buai ya. Dasar peniaga menipu, review menipu. Sabar saudara, sabar. Kau jangan tekan-tekan orang berbagi ni. Orang kalau terpeling kepala kau, berderap tengkuk kau yang kau tahu. Ya, sekarang ni masalah kau buai-buai kau tak hilang. Kau kena ngit motor kau main kan. Padahal kau dah tukar Exober, kau dah modal kan. Kau tahu sebab apa? Sebab oleh kerana kau punya pengetahuan tu kurang, kau punya setup tu salah, itulah punca dia membuai. Mari sini aku cerita kau detail sikit. Basic-basic untuk mendapatkan motor tu lebih stabil, lebih stable, lebih sedap kau kena. Okey, sekarang ni kau kena fahamkan apa macam mana dia bekerja dan adjustment ni setiap apa benda yang kau adjust, apa yang akan berlaku dekat motor kau. Kau kena faham ni. Mari sini aku terangkan kau lagi. Okey, pertama ini adalah Exober kita, satu side dia kiri kanan semua sama. Kalau kita adjust bahagian atas ni, senang kata ini untuk adjust berapa keras spring kau, kau nak berapa keras suspension kau. Ini dia yang kita adjust. Ataupun ada orang panggil dia ni adalah preload dia, untuk kita kena semakin kau ke bawah akan adjust benda ni, akan semakin keras suspension kau. Semakin kau ke ataskan benda ni, kau pusingkan dia, semakin lembutlah suspension kau. Kedua, kau kena tahu yang bawah ni kan kita boleh adjust untuk buka nak berapa tinggi, berapa rendah. Ini apa function dia? Yang ini untuk kau nak bagi berapa panjang kau punya suspension ataupun berapa tinggi kau punya motor dan berapa rendah kau punya motor. Yang ada nombor ni apa benda yang kita boleh pusing clicker ni. Ini adalah bila semakin ketat dia akan semakin lambat motor kau punya suspension nak menurun dan menaik. Apa benda ni aku tak faham ni. Kau ni betul-betul senang lah tengok kau ni. Kau tengok kau dengar Ini kayak nombor-nombor ni. Okey, dia ada nombor 1 sampai nombor 11. Contoh kita ambil nombor 1, apa akan jadi? Suspension kau akan turun macam ni. Sap. Dia naik, dia turun laju, naik pun laju. Itu yang nombor 1. Contoh kau ambil yang paling tinggi, nombor 300 ataupun nombor 20. Dia akan semakin ketat dia. Sap. Dia turun perlahan, naik pun perlahan. Itu dia yang kau kena tahu basic. Sebenarnya dekat motor kita ni ada dua tempat ataupun dua komponen ataupun dua benda ataupun dua pekerja yang bekerja sebagai penyerap entakan. Si bodoh ni nak menipu ni. Itu aja dah menipu cakap suruh beli Exober. Lepas ni dia nak menipu, dia kata belakang ada dua penyerap entakan. Belakang ada Exober je ni. Engkau salah. Malah untodi kau. Kau dengar ni baik-baik. Kau pasang telinga kau kasih faham. Ini aku kongsi kau satu kali je. Tak ada dua kali. Dua kali aku bagi kau makan tangan nanti. Pertama yang kau kena tahu, pekerja atau yang melakukan kerja sebagai penyerap entakan di bahagian belakang motor adalah Exober kita. Ini pekerja yang pertama. Pekerja pertama kita ni, kita dah bagi arahan dekat dia, kita dah bagi instruction dekat dia, kita dah setting dia, kita dah bagi schedule kerja dia semua yang bagus dan dia bekerja dengan bagus. Lepas tu satu lagi pekerja kau ni yang kau terlepas pandang dan kau tak tahu dan kau tak bagi arahan dia bekerja cara macam mana nak bekerja, macam mana pekerja tu nak kena kerjakan dia. Apa benda ni Sibat? Exober aja lah. Dia je yang berkenjut-kenjut kat belakang, tak ada benda yang lain dah. Engkau memang parah. Pekerja yang kedua ni yang selalu dianak tirikan, selalu tidak diambil tahu, selalu tidak diendah, selalu diabaikan. Lepas tu engkau setting tak dapat. Setting melingkup sampai terjebak melongkangkan dirinya. Untuk pengetahuan korang, tayar motor kita ni bukan sebagai pengantara kuasa motor dan permukaan jalan. Bukan itu saja kerja dia, saudara. Sebenarnya ni tayar ni aku cakap kau, dia juga salah satu sebagai pekerjanya melakukan kerja penyerap entakan di bahagian belakang. Itu pun kau tak tahu. Parah betul. Mari kita cerita lebih detail sikit. Kau dengar ni, kau faham ni. Tayar ni adalah getah. Getah ni sifat dia adalah kenyal, adalah lembut dan mudah akan berlakunya bouncing terhadap getah. Kau jangan cerita panjang-panjang. Kau lekas, kau leras. Orang nak tahu cerita je. Kau ni banyak kau kona. Bukan kona sebab tu lah kau parah. Kau tak faham macam mana kau nak set up. So kita pendekkan lagi cerita. Aku cakap dengan kau, tayar ni kau kena setting pressure dia yang betul mengikut kadar angin yang kesesuaian penggunaan engkau. Kau tak payah ajar aku. Kau beberapa hari makan garam, beberapa hari kau hidup. Aku ni kau berganak, aku dah bawa motor lah. Memanglah sama juga macam mana. Walaupun kau hidup 1000 tahun tapi kau tak semayang, kau tak gunanya. Itu pasal kau kena kejau agama, kena jaga agama, barulah balance hidup kita ni. Pressure angin tayar aku dah jaga elok, aku dah buat cun-cun punya. Memang dah cun. Tahu tak sebab apa? Kau dah setting cun-cun pun tetap
Sedap motor kau membuai. Sekarang ni absorber dah cun, angin pressure dah cun. Lepas tu yang kau terlepas pandang adalah apa? Tayar motor yang kau pakai tu, dia punya tepi ni terlalu lembik. Profil dalam kau pakai profil tinggi. Lepas tu sidewall dia ni benyek. Engkau punya motor punya sidewall kalau benyek, kan dia boleh bouncing, dia boleh ngik. Sebab itulah keperluannya kita nak sidewall keras. Janganlah keras macam batu. Kita nak dia keras sikit yang sesuai lah. Contohnya macam tayar yang aku pegang ni. Itu pasal aku cakap sidewall dia keras. Itu keperluannya. Motor nak setting lebih senang dan motor lebih rigid, lebih stabil. Cornering lebih sedap. Aku tak faham. La ilaha illallah, kau tak faham lagi. Musibat kau. Tayar ni itulah keperluan sidewall ni kena keras. Tayar ni kan kita cakap tadi getah ni dia boleh berlakunya penyek-penyek, boleh berlakunya bouncing. Bila sidewall kau ni keras, lepas tu kau gandingkan dia lagi dengan pressure angin yang betul, lepas tu dengan material getah tepi soft tengah medium ni yang menyebabkan motor kau lebih stabil, lebih grip. Kau cakap apa ni motor kau membuai tu sebabnya benyek tepi kau, tayar kau sekarang ni lembik. Bila lembik, kau setting lah angin macam mana pun, terlebih keras tak ada grip, terlembik-lembik tak ada grip. So walaupun kau dah setting cun-cun angin kau, tetap juga dia membuai sebabnya tepinya dia benyek. Bila kau corner, dia benyek. Absorber kau dah buat kerja dengan betul, tapi tayar kau tidak mampu nak melakukan kerja dengan baik. Itu yang menyebabkan motor kau membuai tak stabil. Habis tu apa solusinya? Solution ni kau pergi tukar tayar lah pula. Pergi cari tayar sidewall yang keras. Alamak, tayar apa yang murah ni, sidewall keras ni. Kau ni tayar yang aku cerita dengan kau ni berapa hari, berapa tahun, berapa bulan dah yang kita keluarkan ni. Aku cakap kau, ini sidewall keras, harga mesra rakyat. Tepi bunga soft, tengah bunga medium. Kau punya benak lah kau ni. Kau orang kalau suka info-info macam ni, apa lagi kau tekan like, comment, follow apa semua kita punya ni. Lepas tu support lah sikit. Sekarang aku nak belah. Lepas tu apa benda lagi kau nak tahu, kau tolong komen dah tu. Dekat bawah kita bawa dalam komen, okey?